Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei Singapura dan Indonesia. Hari ini kita akan belajar compression buy. Apa yang berlaku apabila demand tinggi, supply kosong. Video sebelum ni kita dah belajar compression sell, macam mana price terjun kau menuju area demand, dan kali ini kita akan belajar macam mana compression buy, macam mana price boleh meroket apabila berlakunya compression. Okey, sekarang kita start lukis demand zone. Let's say kita ada satu demand zone di sini. Price demand zone ni terpulang, boleh jadi drop base rally ataupun rally base ready. Okey, katakan kita ada demand zone di sini. So kita tandakan kotak demand zone. This is our demand zone di sini. Kita ada demand zone. Okey, selepas berlaku pergerakan besar ni, selalunya price akan retrace. Price akan retrace ke bawah. Okey. So let's say kita lukiskan price retrace tu berbentuk macam ni lah. Lepas price naik and then price drop ke bawah. Bila drop ke bawah, maka di atas ni sudah jadi supply zone, iaitu rally base drop. Ini adalah rally base drop. Ini RBD ataupun supply. Okey. And suddenly apabila price buat RBD, price patah balik menuju supply zone kita. Apa dia buat sebenarnya? Apa dia buat ialah dia ambil order sell limit yang ada di sini. Dia ambil order sell limit. Sebelum ni kita dah tahu sell limit adalah supply. Bila order tu dah diambil, maksudnya dah di-trigger, maka sell limit tu dah tidak ada. Sebab dia dah jadi sell. Dia dah trigger sell, dah trigger. So bila dia trigger, price akan turun bawah balik. So once dia trigger tadi, actually masa price ni atas ni, supply ni dah kosong. Dia ambil sell limit. Sell limit ni order ni dah trigger, maka supply ni dah tidak ada. Tidak ada lagi supply. And then price break ke bawah, and then dia naik balik. Macam biasa, macam konsep compression sell. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Apa yang price buat ialah price mengosongkan supply. Price turun kecil-kecil. Okey. Katakanlah dia sampai di kawasan demand. Okey, kita lukiskan dulu zone supply kita. Let's say kita ada supply zone di sini. Supply zone 2. And then kita ada supply zone 3. Bila price drop saja dia membuat supply zone. Di sini price drop membuat supply zone. Price drop ke bawah lagi membuat supply zone. Price drop lagi membuat supply zone. Price drop lagi membuat supply zone. Akhirnya supply zone yang you buat, you lukis, dia akan bertingkat-tingkat. So yang ini price naik atas kita perhatikan. Price turun bawah sebab ambil order sell limit. Bila sell limit trigger, price turun bawah. And then dekat sini ada lagi order, orang letak order sell limit lagi. So the price dia buat supply zone sini. Price naik balik, ambil order sell limit. And then dia turun balik. Dia ambil order sell limit, dia turun. Dia ambil order sell limit, dia turun lagi. Dia ambil, apa dia buat ialah dia clearkan supply. Semua order-order supply kat sini dah clear. Ataupun supply dah kosong. So dekat sini dah tak ada supply. Bila price datang ambil, sini supply dah tak ada. And then price turun balik, naik balik, supply kat sini dah tak ada. And then price turun. Masa price turun ni, di sini dia buat supply. And then price naik balik, dia ambil order supply tu. Price dah tak ada, supply dah tak ada. Supply dah jadi kosong. So daripada sini sampai bawah, supply dah kosong. Okey, katakanlah ada satu news besar di sini. News, let's say NFP maybe, mungkin FOMC, mungkin interest rate, mungkin news trade balance, whatever it is. News yang berimpact besar, yang warna merah. Kalau you tengok dekat Forex Factory tu, dia warna merah. So kenapa masa news ni? Sebab masa news ni big trader akan masuk pasaran. Dia akan tunggu ekonomi, dia akan tunggu report daripada sebuah negara
Masa inilah mereka akan buy secara besar-besaran. Okey. Let's say price belum sampai, masa news price sudah sampai di sini, biasanya price akan buat? Price akan break the last demand. Dia akan break last supply. So last supply ni, let's say saya buat warna merah. Price yang dekat sini dia membuat last supply. Okay. So bila price sampai di demand zone, kita tahu price akan reject ke atas. Dan bila price reject ke atas, kalau dia break supply dekat sini, maksudnya dia dah break high kat sini, dia dah break supply, dan price biasanya akan patah balik. Masa inilah kita akan entry di waktu sama waktu dengan news. So compression dia kena tunggu timing news pukul berapa, lagi 15 minit ataupun lagi 30 minit, biasanya dia akan buat pattern macam ni. Compression maksudnya big trader akan buy. Bila dia buy dengan order yang besar, di mana mereka akan buy di kawasan demand zone. Okey, demand zone saya tanda sini. Kita sudah ada di demand, and then kita ada di demand lagi. Di demand time frame kecil. Let's say dekat sini time frame besar. Let's say H1 ataupun H4. Dekat sini you nak masuk, betul-betul kat sini macam mana you nak masuk? You masuk time frame M5. Tunggu demand baru. Dia buat demand baru, price naik atas. Price naik atas, break kita punya supply, price patah balik, masuk kawasan demand yang baru tu, kita akan buy. Bila buy, apa jadi pada price? Big trader pun buy juga, so price akan naik. Mencari supply. Oleh kerana supply kat sini sudah kosong, dia naik atas lagi. Sini supply sudah kosong, dia naik atas lagi. Supply sini sudah kosong, naik atas lagi, naik atas lagi sampai sini. So price akan naik meroket sebatang macam ni. So di sini adalah target kita. Di sini adalah awal CP kita. Awal CP. So ini adalah TP1 kita. TP1. So di mana TP2? Let's say katakan you ada supply zone lagi dekat atas ni. You ada supply zone. Okay, kita ada supply zone dekat sini. Dan antara supply zone sini dengan sini ada gap. Saya dah ajar tentang gap kan. Apa itu gap? Maksudnya masih ada supply lagi kat situ. So TP2 kita biasanya price akan mencari di sini. Ini adalah TP2 kita. Konsep yang sama seperti compression sell, cuma kali ni you just terbalikkan You just terbalikkan saja. Make sure price break demand yang pertama ni, price sudah break supply, dia sudah kalahkan supply, and then bila price turun balik ke bawah, kita akan buy. TP1 kita di sini, TP2 di sini. Okey, syarat-syarat kukuh. Syarat-syarat kukuh sama sahaja seperti syarat-syarat kukuh sell. Pertama, supply mesti sudah clear. Make sure semua supply dah clear. Okey. Kalau ada gap, so jaga-jaga sebab price akan membuat rejection. Nombor 2, ada news. Kalau ada news, InsyaAllah price akan senang ni atas. Kalau tak ada news, price akan break sikit. Ada news Nombor 3, sudut landai. So sudut kat sini, masa dia turun bawah sini, saya ambil warna merah. You tarik daripada semua shadow sini. Daripada shadow yang ni atas, you tarik sudut sini. Sudut tu mestilah landai bawah 45 darjah. Okey, itu saja syarat-syarat kukuh untuk setup compression buy. Supply mesti dah clear. Make sure supply ni bertingkat-tingkat rapat-rapat dan semua dah clear. Nombor 2 ada news. Nombor 3 sudut landai. Okey. Lepas ni saya akan ajar macam mana cara nak lukis supply zone, compression buy dan compression sell di MT4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.